Apalah yang dia temberangkan orang tu. Bob ni, dia tinggalkan orang macam tu je. Di mana Bob? Mai. Ni semua ni aku nak buang harga ni bang. Aku nak bagi murah-murah je. Ni kau tengok macam ni. Ni patut ke? Harga macam ni boleh dapat 2 set. Memang 2 set lah. Dalam Melaka tak ada. Jangan dikata dalam Melaka. Lain tempat kau tak jumpa macam ni. Dapat 2 set. Dulu belakang ni orang pakai kain hitam. Sekarang kita balut habis kain ni. Betul. Jangan kata yang ni. Bawah ni pun sama. Macam mana tengok? Kau tengok kualiti dia. Dia sama dengan kepala. Sama dengan kepala dia. Ni kau jahit sendiri? Jahit sendiri bang. Ni bukan kilang ni buat tau. Jahit sendiri ni. Kau jahit sendiri? Jahit sendiri bang. Apa kau buat tu Bob? Sekejap bang. Aku nak tunjukkan kau ni. Kau tengok ni. Sekejap. Kau mari. Dia punya berbual memang entah ya tidak dia jahit sendiri. Tapi yang ini betul. Tengok dia naik pijak. Tak ada apa-apa pun. Lepas tu saya tak puas hati. Saya suruh Bob naik. Tak roboh. Kalau bobos, ke bawah lah. Aku 2 minggu kat sini. Bermula hari ni. Kau akan datang jumpa aku kat sini. Jangan marah. Tak marah. Kau nak cari perabot yang ada kualiti kan? Kau masuk dekat dalam Maiden MITC. Dak Bob ni ada dekat situ 2 minggu. Baik Dak Bob ni. Dia pandai unding. Dalam Maiden MITC tau. Okay, bye.